Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton untuk anda di YouTube Nazri Mat Nasir ataupun DJE. Jangan lupa subscribe. Jomlah join dengan saya untuk melihat keindahan. Untuk waktu ni kita nak bawa anda semua 3 hari 2 malam ke Cameron Highland. Dah sampai dah kita. Inilah kami kebiasaannya kalau dah sampai tu mestilah ke mana lagi kalau bukannya ke ladang teh Sungai Palas. Pemandangan ladang teh yang hijau, luas, memang cantik sangat. Sebab apa? Untuk menuju ke ladang teh Buh Sungai Palas ni, jalan di sini biasalah agak sempit, berliku-liku ya. Tapi bila sampai, Masya Allah, pemandangan sungguh menakjubkan. Boleh lihat sendiri kan? Cantik pemandangan dia. Hijau terpampang di depan kita. Jadi yang mana menonton channel Nazri Mat Nasir, itu dia. Keindahan alam fauna. Okey, biasalah kita ni berdua bersemut-semut lah kan. Orang kata manis-manis gitu. JE biasalah. Saya kalau ke sana tak lepaslah peluang untuk nak membeli belah. Apa yang beli? Mestilah kalau naik kat ladang teh mestilah teh yang kita beli. Nak bawa balik alus sedap. Sambil tu juga kita juga makan-makan di atas. Ada macam-macam makanan di sana. Hebat tuan-tuan dan perempuannya. Kalau saya selalunya teh-o. Nak menikmati atas tu teh-o. Walaupun harga dia nak bandingkan dengan bawah ni, di ladang agak mahal lah kita katakan. Kalau di sini bayuh lah, tapi di sana okey lah. Okey, menu yang kita ambil di sana, betul lah. Dia pun tak tahu nak sebut sana. Yang tahu tu kek strawberry lah. Teh tarik satu, teh-o satu, mi curry. Ni puff apa tu lah. Betul lah, boleh lah. Oh sedap. Maklum makan sampai teratur, habis pinggan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni kan kena macam tu juga. Asyik duk kerja. Lepas. Kena juga jalan-jalan. Jomlah dengan kami. Okey, seterusnya yang menariknya buat kita strawberry, ubi manis di sana. Ada ubi macam-macam warna ungu. Itulah dia, mak pesan belilah apa pun. Tapi tempat yang kami beli ni memang menarik. Kalau orang beli selalunya strawberry ni sekilo 20, ada yang 30. Tapi kali ni kami beli strawberry harga sekilo RM15. Ini tempat ni tak boleh tinggal juga. Telaga Mas dengan Mas memang tak boleh tinggal ya. Golden Hill, tempat yang kita pergi, kita akan naik tempat yang tinggi, sejuk macam tu, sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Di bawah tu lah pasar malam. Itulah pasar malam di situ. Okey, baik. Ini di tanah rata. Tapi tak rata-rata juga tanah dia. Pokoknya cantik-cantik. Sambil tu kami singgah juga di dikatakan tempat makanan Jepun. Oh, sedap-sedap, mata memandang. Tapi kami tak rasa apa pun di situ. Cuma lalu-lalu tengok-tengok ada menara di situ. Ni skill yang dibawa makcik ni memang hebat dia. Tapi tu strawberry-nya, buahnya cantik-cantik, gadeng-gadeng. Ini makcik ni buat apa tu orang panggil jagung cheese. Jagung cheese berdebah. Sedap jagung cheese dia. Okey, singgahlah sekejap ya di kedai Cik Kia Farm. Sambil tu, ini dia yang dikatakan kedai warung ikat tepi. Minum dia memang minuman dia teh strawberry. Oh sedap. Siapa yang lalu di sini bolehlah singgah-singgah ya di warung ikat tepi tu.
Okey, antara tempat-tempat yang menarik lagi kami singgahlah bergambar sebelah malam. Sebelum nak balik tu, jalan-jalan lah juga. Tengok rakan-rakan kita orang asli di situ. Jom, kita dah nak balik dah. Okey, bye-bye Cameron Highland. Tapi ada lagi tau, sat lagi. Tunggu Tempat-tempat yang menarik sungguh. Sebelum kita balik kan, macam-macam yang ada. Oh, menarik, indah sangat. Asal macam Pi tak mau nak balik macam tu. Tapi tak boleh, kena balik lah kan. Cuma kita ni jalan-jalan macam tu lah. Okey, 3 hari 2 malam yang penuh dengan kenangan di Cameron Highlands. Udara sejuk, babe. Macam duduk dalam peti sejuk. Pemandangan yang indah. Makanan yang menyelerakan. Balik berat timbang naik kilo. Semuanya membuatkan hati berat sangat kita nak balik. Tempat yang kami singgah seterusnya untuk sebelum nak balik, Port Lepak. Jalan nak turun dari Cameron Highland ke Simpang Pulai. InsyaAllah, jom jangan lupa subscribe DJ Tepun Nazri Mak Nasir. Sampai kita jumpa lagi lah. Selamat tinggal Cameron Highland.